Hai, selamat datang ke kelas matematik Cikgu Farhana. Okay, Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar topik 1 nombor bulat, iaitu cara membaca, menyebut dan menulis nombor dalam angka dan perkataan di dalam standard kandungan 1.1.1. Jom kita mula. Okay, jadi sebelum kita membaca nombor, kita perlu kenal dulu nilai tempat dia. Okey, jadi kita lihat dekat di sini. Okey, jadi yang pertama dekat sini, setiap digit dia mempunyai nilai tempatnya sendiri. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, nilai tempat ni adalah 10,000. Okey, nilai tempat kat sini adalah 10,000. Okey, jadi ada berapa biji dekat sini? Okey, kita boleh kira. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 40,000. 40,000. Okey, kalau kita tengok dekat sini pula, kita ada 1, 2, 3. Jadi kita ada 3,000. Okey, sini ada ratus, kita boleh kira rumah ribu pula kita boleh kira 1, 2, 3, 4. Okey, 400. Okey, kemudian rumah puluh kita boleh ambil, warna orange. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, jadi kita tulis nombor 6 dekat rumah puluh. Dan sah kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 biji dekat rumah sah. Okey, jadi macam mana kita nak sebut nombor-nombor ni? Kita sebut menggunakan kumpulan ribu dahulu. Okey, kita akan sebut yang ini dahulu. Jadi kita sebut 43,467. Okey, yang 10,000 yang di dengan sah kita tak perlu sebut. Okey, kita tak perlu sebut. Okey, jadinya kita akan tulis dalam perkataan pula sebagai 43,467. Okey, jadi perhatikan dekat sini yang rumah ribu, puluh ribu tu dan juga rumah sah saya tak sebut, cikgu tak sebutlah. Okey, kita boleh mewakilkan nombor-nombor di sini menggunakan blok dan petak 100. Okey, jadi kita lihat petak yang besar ni blok dia sama dengan 1,000. Petak yang satu petak ni sahaja dia ada 100 petak yang kecil-kecil di dalamnya. Okey, jadi kita panggil dia 100 dan kat sini akan ada 10 petak yang kita boleh susun dalam satu baris yang mewakili 10, dan juga satu blok di sini mewakili satu unit iaitu sah. Okey, jadi dekat blok pun kita boleh mewakili nombor-nombor. Okey, dengan apabila kita melihat kepada blok yang kita mudah susun, kita boleh memahami nilai kepada setiap digit itu dengan lebih mudah. Okey, baiklah. Okey, sekarang kita tengok. Mari kita sebut dan tulis. Okey, nombor ni. Macam mana kita nak sebut nombor ini? Baiklah, kita akan sebut kumpulan yang ada 10,000 dahulu. Okey, yang ini dekat sini kita akan bahagikan kepada dua bahagian. Maksudnya sini ada 10,000 dengan sini ada ribu. Jadi kita tak akan sebut 10,000 ni. Kita tak akan sebut 10,000 dan ribu. Dua kali kita tak akan sebut. Kita hanya akan sebut sekali sahaja, iaitu ribu. Okey, kemudian barulah kita sebut untuk ratus dan puluh. Ni kita sebut dulu Okey, 24,000. Okey, 24,000. 24,351. Okey, jadi macam mana kita nak tulis dalam perkataan? Okey, kita akan tulis macam ni. 24,351. Okey, betul. Okey, seterusnya kita tengok nombor yang seterusnya. Okey, kalau macam ni, macam mana kita nak sebut?
kena cari dulu ribu dia, kita kena asingkan. Okey, jadi kita kena sebut nombor ni dahulu dan kita letak kat sini ribu. Jadi kita kena sebut 18,637. Sal kena sebut tak? Tak perlu. Okey, jadi kita boleh tulis dalam perkataan 18,637. Siap? Mudah kan? Macam itulah kita punya tips. Okey, Cikgu Farhana bagi tips iaitu kita kena sebut dulu kumpulan ribu, kemudian baru kita sebut 3 digit yang terakhir. Okey, sekarang cikgu bagi perkataan. Okey, kamu kena tulis pula dalam angka. Okey, baiklah. Okey, kita nak tengok 72,400. Okey, kita cari dulu perkataan ribu dekat sini. Maksudnya kita akan ada 2 nombor di hadapan. Okey, dan 3 nombor di belakang. Sebab kita dah ingatkan tengah-tengah ni kita kena pecah dengan perkataan ribu. Okey, jadi kita isi 72. Okey, 72 kita letak kat depan. 3 nombor kat belakang ni mestilah sama dengan 400. Okey, macam mana kita nak tulis 400? 4 sifar. Dah siap. Itu sahaja. Senang kan kita nak tulis dalam angka? Okey. Dan lagi satu contoh cikgu nak tunjuk, 43,000. Maksudnya kita akan tulis 43,000 dahulu. Okey, kemudian 500. Okey, dekat tempat ratus ni kita letak 5. Okey, 36. Jadi kita tulis 3 dekat tempat 10, 6 dekat tempat sa. Begitulah kita nak tulis nombor dengan betul, mengikut nilai tempat dia. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk. Okey, dalam satu nilai kita boleh wakilkan nombor tu dengan 4 cara, iaitu menggunakan abakus ni sama dengan dekat-dekat macam tadi cikgu tunjuk. Okey, kemudian dalam angka, dalam blok, nilai tempat dan juga dalam perkataan. Okey, walaupun cara dia semua tak sama tetapi nilai dia tetap sama. Boleh cuba uji minda, iaitu nyatakan nombor di bawah dalam perkataan. Okey, jadi kita boleh tulis terus. 35,217. Okey, senang kan? Mudah untuk kita faham. Okey, sekarang ni kita nak tulis lagi. Tulis nombor di dalam angka. Okey, kamu tulis dulu, nanti kamu semak dengan jawapan cikgu, boleh? Okey, 14,000. Maksudnya dekat sini kita akan tuliskan 2 nombor di hadapan dia. Okey, 14,906 akan jadi 3 nombor di belakang. Okey, macam 1, 2, 3 nombor di belakang ni. Okey, jadi kita isi 906. Okey, ada ratus ada. Okey, ratus kita tulis 9. Okey, puluh ada tak nilai puluh dekat sini? Ada tak nilai puluh? Tak ada. Okey, sa dia dah sebut 6. Jadi kita isi 6. Jadi kalau tak ada nilai tu, kita akan anggap dia tak sifar. Okey. Jadi akhirnya kita akan dapat angka 14,906. Okey, baiklah. Anak-anak semua, murid-murid semua, kamu boleh cuba jawab sendiri soalan yang cikgu dah sediakan ni. Okey, nanti cikgu akan tambah jawapan ni di ruangan komen. Okey, hebat tak? Hari ni kamu dah belajar mengenal nilai tempat, membaca nombor dan menulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey, kalau suka video ni jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel cikgu. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.